Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ni di Kuala Woh Resort. Elok aja opah sampai ke sini, hujan pun turun, lebatkan main-mainnya. Tempat ni sekarang bukan di bawah Jabatan Hutan lagi. Tempat ni dah pihak swasta ambil, dah jadi resort Kuala Woh. Parking kereta RM10. Tapak kemah ni RM30. Satu kepala masuk pula. Kalau dewasa RM8, kanak-kanak RM5, warga emas RM5. OKU percuma, kanak-kanak bawah 3 tahun percuma. Parking ni lah yang kena bayar ni. Parking yang nampak ni. Kalau parking kat luar, dia tak berbayar, percuma aja. Kalau agak-agak nak jimat tu, parking lah kat luar. Numpang dekat sini lah mentara hujan ni. Wartawan hiburan kan. Jom tengok tempat lain pula. Hujan-hujan pun mandi. Apa cerita? Mana air panas? Air panas tu. Itu ni ke? Ni. Ni panas sangat kot. Yang tu budak-budak tu berenang. Tapi dia orang tanya dah kata seram je. Ya. Dekat sini adalah nampak sikit perubahan. Ada tu adik. Ada air pak. Kalau air sungai dalam mandi sini. Tak kira lah. Budak-budak ke, orang tua ke. Tu dia. Janji lepas. Ni dia. Tapi sayang hari ni hari hujan. Nak buat macam mana? Atuk sampai kemari hari hujan. Ni yang nampak ni kolam ikan. Ikan kecil-kecil tu. Ni lah rupa ikannya yang ada dalam kolam ni. Mana pada kolam? Tapi apakan daya hari ni hari hujan. Betul. Ni belah hujung sekali. Dah ada tandas. Senang dah. Jom kita tengok ke seberang. Apa lagi yang ada dekat sana. Apa lagi yang baru. Sungai dia walaupun hari hujan, air tak keruh. Air dia jernih je. Depan ni museum, sebelah dia tu tandas. Sebelah lagi satu tu kolam. Kat sini pun ada sudut ambil gambar depan museum ni. Dekat sini ada gerai yang juga jual makanan ringan, jajan-jajan. Sewa pelampung untuk budak-budak ada kat sini. Kau ada buat air panas apa semua ya? Ada. Okey. Itu dia. Okey. Sewa-sewa pelampung budak-budak semua ada. Apa Yen? Meow. Ya. Kan opak. Apa Maggi goreng je. Nampak sedap harum baunya. Telurnya dah sana dah ada tu Oi, berasap. Hujan-hujan ni sejuk. Lapar perut bau dia. Okey, bagus. Ni opah nak berasa sini punya. Okey. Kita bubuhkan. Itu dia. Yang dibubuh dalam bekas. Plak. Siap dah limau pak. Itu dia. Itu bolehlah bawa opah pergi makan dah. Dah siap dah. Dia siap berduduk dah. Okey, tadi anak tu dah bayar ya. Atuk ambil tangan kiri tau. Okey, Fatihah, terima kasih banyak tau. Okey. Ambil. Ini betul-betul double mandi ni. Air hujan, air kolam. Kalau tak kena cucu, opah atuk tak sampai kat sini ni. Ndak-ndak tempat budak-budak ni.
Ni sebab dia balik kampung cuti 3 hari. Tempat ni pun dekat dengan rumah opah kampung. Ke sini je lah bawa depa. Opah duduk sana. Okey. Dah. Okey, bye. Jaga jatuh. Takut apa? Awak hero. Apa? Ada. Tak apa. Aku nak pergi tengok anak cucu aku. Mana? Hujan dia bertambah kuat ni ha. Tadi ada juga pelannya, ni bertambah kuat. Tu dah nak pernah dah tu. Satu lagi kat mana ha? Buah kat Dibah. Tahan sejuk lah pula si kecil ni. Hujan-hujan mandi. Ini dah, tu dah. Boleh makan kokok. Nak kata besar sangat bola ni tak lah. Nak kata kecil pun tak juga. Ni kira okey lah ni. Fish. Yang si perempuan berani. Yang si lelaki dia macam penakut sikit. Sekali-sekala jumpa ngam pula depa. Orang dah panas lah berendam. Ini bila dah panas naik. Tadi hujan-hujan tu mandi pula. Kan kau keras ke? Ya. Susu Sekejap Mama ambil susu dekat Mama Noni. Tak faham lah tu apa cakap. Ayak kotak macam apa air? Jambatan ni baru pertama kali opah naik. Dulu opah datang masa di bawah jabatan hutan pun berkali-kali datang tak pernah naik. Kali ni pula baru nak naik. Kat sungai ni pun ada kawasan budak boleh mandi sebab dia berpasir. Tak ada berbatu. Maggi mak dah ambil ayah? Dah.
Dah habis dah makan. Dah ramai orang kat situ lah. Bila dah tengah hari, dah panas, orang dah ramai dah. Bawah-bawah pokok semua dah penuh dengan orang dah. Baik, licin. Nah, ni dari keluarga dari Cenderung Balai. Tak jauh Atuk punya tempat rehat. Oh dia. Oi, bagus. Tu dia, nampak Kuala Lumpur. InsyaAllah ini keluarga bahagia ni semua ni. Okey. Allahu Akbar. Alhamdulillah sihat. Buat gaya kau Firdaus ya. Tak apa. Kita sekampung. Tu dia. Hujan dah berhenti, bolehlah menggoreng-goreng. Ni ada satu lagi gerai jual makanan. Gerai ni dekat dengan parking. Jalan mula-mula kita nak turun ke sungai. Kita akan jumpa kedai ni dululah. Kalau nak beli makanan, kira dekat sini senang lah. Ada je tempat nak beli. Gerai ni semua boleh tengok lah ya. Di akhir video ada tulis berapa harga dia dah sekarang. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.